Kan banyak channel. Hello. Ini live chat. Kau hijack tu. Follower kau tak tinggi macam Astro Gempak dah 1 million. 1 million. Okey lah. Kurang sikit. Ada stand tak? Suruh tak sekali? Amai. Suruhlah orang bilangkan. Nadia aku kena Nadia. Banyak channel ni Astro apa ni? Ni Astro Ria, ni Astro Awani. Dia sudah CCTV je. Astro ceria boleh? Astro ceria boleh? Okey, Lofa 800 orang. You can stop the camera. Kita lawan siapa lagi banyak 800. Okay, sebab Astro 650. Kan, sebab Astro banyak channel, so kita orang pun buat banyak channel lah kat sini. Live chat. Apa kau minta baca? Fatah tak rindu ke nak berlakon dengan Lofa lagi? Rindu ke tak? Rindu ke tak? Jawab. 800 Lofa. Rindu lah. 900. Okay, dia cakap handsome juga. Gila dah handsome. Ada one day tu anak man nak pecah rahsia sikit. 1K. Ada one day tu kita Facebook orang live. tengah tengok Lufa. one of the and then Fatah macam like handsome kan Ben buat look macam ni. Cutis ke kat dia? Nanti orang salah faham lah. Tak, I mean like as daripada sudut pandangan seorang lelaki, you think that looks Mungkin ada yang tak tahu. Sebenarnya saya dengan Ben pernah berlakon sebelum ni. Oh, ya ke? Pernah berlakon sekali sebelum ni. Pernah jadi best friend. Cuma yang drama ni kita orang macam musuh sikit lah. Cerita apa? Tak boleh sebut. Tak boleh buat. Oh, cerita lain. Baik. 4.4. Boleh lah ni Facebook je, bukan TV. Itu Reso di sini. Cerita nama Esok cerita, banyak nama channel. cerita. So apa pakai TV lain. Tajuk cerita. Tak apa lah, yalah. Yalah bagi tahu cerita tu. Macam promote. Station Okay, government fine. Next, Inara, bila you nak berlakon next one? InsyaAllah next this month lah, November dah start shooting. Cerita apa? Ada lah, tunggu Perempuan je jahat lah. ke perempuan baik? Perempuan baik, apparently, seriously. Anak Pak Imam. Pak Imam. Okay, betul? So itulah, just nantikanlah. Nantikan sahaja. Watak yang selain daripada Inara kan, I want to see the other side of me jugalah. Yeah. I want to challenge myself. Watak jahat dah bawa, I nak try bawa watak yang baik pula. Okay. Most handsome lah. I punya tu dia cakap pasal apa? Tak tadi. Dia tanya apa? Apa itu suami aku? Pandai kau korang. Is Dan soalan dia cepat. Question tu Nilofa, alamak dah hilang. Apa dia soalan dia? Umur korang semua berapa? Umur 27. 26. 26. You? Adik dia. 24. Loh. Habis kakak paling tua sekarang ni. Hello from Singapore. Hello Singapore. Okay. Mana dia tahu? Mungkin syuting sebab ni yang terakhir. Buat 2016. Mungkin ada lagi. Yes. No. Ada. Mata ada. Fatah. Sorry. Fatah dah tak nak berlakon drama lagi untuk masuk waktu terdekat. Dia akan buat filem. Apa pula jawab? Nofa dia akan Laju sangat lah, I tak Nofa boleh dia nak akan cakap. berlakon Tak apa, kita setahun bacakan sekali. soalan. Hai. Kita tolong bagi dia soalan. Dulu Abang Fatah tak handsome, sekarang ni handsome. Oh, statement dia. Jangan boleh baca yang tu. You suka kan orang puji handsome? Ada.